Dalam bab semayang ni, walaupun tidak wajib, perempuan yang haid kena qada balik sembahyang. Tapi ada beberapa sembahyang dalam hal-hal tertentu tetap perempuan yang haid kena qada semula. Ambil ulang balik ya. Orang puang ketika datang haid, tak wajib dah dia qada sembahyang. Hak yang ditinggalkan dalam tempoh haid tersebut, harang dia sembahyang dan tak wajib dah dia qada. Cuma dalam hal-hal tertentu ada beberapa sembahyang yang wajib perempuan qada. Sembahyang yang ditinggalkan ketika dia datang haid tu wajib dia kena qada balik dalam hal-hal tertentu. Apa sebut secara ringkas je. Yang pertama adalah seorang perempuan masuk waktu dia tak mari lagi haid, masuk waktu sembahyang tak mari lagi haid. Katakanlah zuhur pukul 1 suku sebagai contoh, pukul 1 suku zuhur. Contoh je. Jadi masa pukul 1 suku tak mari lagi haid. Lepas tu 1:30 baru mari haid. Sedangkan dia tak sembahyang lagi. Dia tak sembahyang lagi. Dia nak maya lewat ke? Biasa gitu orang puan lewat mau maya kan. Jadi pukul 1:30 tiba-tiba datang haid. Maka kata ulama, apabila datang haid tak boleh nak sembahyang, haram dah sembahyang. Nanti lepas daripada dia mengalami suci, wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Kerana daripada permulaan masuk waktu sembahyang hingga keluar darah, dia mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan sembahyang dalam tempoh tersebut. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang tu. Dia bukan kata benda orang puang saja, orang lelaki pun sama. Tapi orang lelaki bukan haid lah, bab lain. Katakanlah orang lelaki tu dia ada jenis penyakit gila, nasallallahu salamata wal afiyah. Gila dia on off. Sekali gila sekali dok, sekali gila sekali dok. Sebagai contoh, ada orang penyakit gitu. Kadang-kadang gila, kadang-kadang dok, kadang-kadang gila. Ada orang penyakit gitu. Baik, biasanya gila keturunan lah. Katakanlah dia saat itu masuk waktu, tak ada masalah lagi. Dah nak sembahyang pukul 1:30 tiba-tiba gila. Okey, apabila gila, dah wajib dah sembahyang. Gugur dah kewajipan sembahyang, manik penghalang. Lepas daripada sembuh daripada gila, maka wajib dia kena qada balik sembahyang hak yang dia dak sembahyang, kerana daripada permulaan masuk waktu sehingga datang manik, dia sempat untuk menyelesaikan sembahyang. Berbeza kalau daripada masuk waktu hingga keluar darah haid, dia tidak sempat untuk menyelesaikan sembahyang. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Sembahyang zuhur 4 rakaat. 4 rakaat katakanlah kalau sembahyang dak lama sangat, dak cepat sangat, 5 minit je dalam 4 rakaat. Jangan kira lama sangat, jangan kira cepat sangat. Cepat sangat 3 minit pun siap. Lama sangat setengah jam Jadi kena ambil hak yang pertengahan, hak yang sederhana. Jadi kata 5 minit. Daripada permulaan masuk zuhur pukul 1 suku, dak sampai 5 minit tiba-tiba keluar darah. Maka tu tak wajib dia qada balik. Contoh kita kata zuhur 1 suku, masuk zuhur pukul 1:17 tubik darah. Tak wajib dia qada balik sembahyang tersebut. Sama juga dengan perempuan bersalin. Ni sama ni. Ada orang puang masa tua baru belajar. Jadi hak lepas-lepas dah banyak dah sembahyang lepas tu apabila hak lepas-lepas dia balanya dak sembahyang, kena buat apa ni? Kena qada mula. Kena qada mula. Dia dah ingat dah berapa agak-agak. Kena tak agak-agak, kena qada mula. Jangan lock gitu. Jangan lock gitu. Tu kewajipan kita. Orang puang. Orang puang ini nak beranak. Jadi masa dak tubik lagi darah nifas. Biar darah nifas ni keluar selepas daripada keluar anak. Dak tubik lagi darah nifas, wajib disembahyang. Jadi katakanlah dia masuk labor room sebagai contoh kan. Dia masuk tempat bilik bersalin sebelum daripada subuh. Lepas tu masuk subuh dak beranak lagi. Dalam 10 minit lepas daripada masuk subuh tubik anak. Dak damai tapi daripada waktu daripada masuk waktu hingga kepada keluar darah nifas saat itu, dia sempat tempoh untuk dia menyelesaikan sembahyang. Maka nanti lepas daripada habis nifas, wajib dia kena qada balik sembahyang subuh tersebut. Tu kita kena ingat. Ni berkait dengan hukum. Jangan tak tahu pula benda hak yang asah ni. Benda hak yang melibatkan kewajipan sembahyang tiba-tiba tak tahu. Berat. Berat nanang kalau gitu. Okey, ni yang kedua, masalah darah haid berhenti. Masalah darah haid berhenti. Hak ni darah haid datang. Orang puang hak yang datang darah dah wajib disembahyang, bukan harang disembahyang.
Tiba-tiba pada penghujung waktu darah berhenti. Penghujung waktu darah berhenti. Kalau darah berhenti dan tempoh berbaki tu panjang lagi, wajib orang puan tu kena sembahyang. Kena sembahyang. Tak kira duduk mana pun, kena mandi wajib, kena sembahyang. Okey. Wajib dia kena sembahyang. Sehingga kata ulama, kalau dia sempat tempoh berbaki daripada waktu setelah daripada darah kering, hanya sekadar satu rakaat. Satu rakaat kita kata lebih kurang dalam seminit. Kata seminit je. Zuhur habis dalam pukul 4.30, 4.30. 4.29 darah berhenti. Jadi bermakna dang seminit. Dang seminit, satu rakaat. Maka wajib dia kena sembahyang zuhur. Wajib dia kena sembahyang zuhur. Kalau darah berhenti, katakanlah asar pukul apa? Katakanlah asar habis dalam pukul 7. Contoh pukul 7 habis asar, masuk maghrib pukul 7. Contoh je mudah. Nak mudah je. Pukul 7. Jadi pukul 7 lebih. 7-10 minit lebih kurang kan? Ni katakanlah pukul 7. Asar habis. Masuk waktu maghrib. Jadi pukul 6.59 darah dia berhenti. Tinggal seminit lagi. Bermakna seminit tu dah satu rakaat tau. Maka wajib dia kena sembahyang asar. Dah nak mandi dah dah kan nak sembahyang. Wajib dia kena qada balik sembahyang asar tersebut. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang, maka dia sempat sembahyang tersebut. Kalau sempat satu rakaat, sempat sembahyang. Jadi kata ulama, kalau darah berhenti dalam waktu yang mana tempoh berbaki hanya satu rakaat, dia kira dang rakaat sembahyang waktu tu, maka dia kena sembahyang. Orang lelaki ni dia kena bawakan pada bini dia sebab tanggungjawab dia kan. Orang lelaki ketua dalam keluarga. Lama kan benda-benda yang menjadi asas kepada anak bini, kepada isteri, kepada anak tak tahu, bini tak tahu, sedangkan itu menjadi kewajipan kepada dia dan menjadi kewajipan kepada tok lelaki aja. Jadi masih lagi tok lelaki saat ni tu tak lepas lagi dalam sudut tu. Sudut lain tak apalah, sudut tu tak lepas lagi. Tu benda fardu ain tu, benda yang melibatkan ibadat sembahyang. Baik. Jadi orang puan tu kena faham. Patut ada lagi yang wajib qada juga, tapi ini bukan pandangan yang disepakati oleh ulama. Cuma pandangan majoriti ulama adalah perempuan yang darah haid dia berhenti di dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar. Dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang zuhur. Orang puan darah haid dia berhenti dalam waktu isyak, wajib dia kena sembahyang isyak. Dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang maghrib. Ini pandangan majoriti ulama, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hambali dan pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah, antaranya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sebab dia wajib dia kena sembahyang ketika darah berhenti dalam waktu asar, mesti kena sembahyang zuhur, kerana zuhur dan asar adalah satu waktu ketika uzur. Ketika uzur, zuhur dengan asar adalah satu waktu. Maghrib dengan isyak satu waktu. Maksudnya ketika uzur, ketika kita bermusafir sebagai contoh, kita apabila kita bermusafir, maka kita boleh jamak zuhur dengan asar. Kita boleh buat jamak taqdim, kan kita boleh buat jamak takhir. Jamak taqdim ni kita buat asar dalam waktu zuhur. Jamak takhir kita buat zuhur dalam waktu asar. Kita buat zuhur dalam waktu asar tu, nanti pukul 5 baru kita sembahyang zuhur. Kita tak qada zuhur, kita sembahyang tunai. Walaupun waktu zuhur asar habis dah. Okey, kita nak pergi Kuala Lumpur sebagai contoh. Kita nak buat jamak takhir. Kita berhenti di RNR Gambang tau. Jadi kita pukul 5 kita nak sembahyang asar situ tau. Lepas tu kita nak sembahyang zuhur, kita nak sembahyang zuhur situ. Nanti kita sembahyang zuhur dalam waktu asar pada pukul 5, bukan kita qada zuhur, kita sembahyang tunai. Dapat apa tunai? Sebab zuhur dengan asar adalah satu waktu. Waktu asar adalah satu waktu bagi orang yang bermusafir. Maka perempuan yang mengalami suci di dalam waktu asar juga adalah satu waktu bagi antara zuhur dan asar untuk dia. Satu waktu. Jadi apabila satu waktu, kata ulama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia kena sembahyang asar dan juga wajib dia kena sembahyang zuhur. Begitu juga maghrib dengan isyak, wajib dia kena sembahyang isyak, wajib dia kena sembahyang maghrib. Okay, habis.